kesilapan kita ialah apabila azan kita sunat makan dulu buah tamar itu, berdoa kemudian. Yang silap orang azan doa dulu. Kan ada wa'ala rizqika aftatu, di antara rezekimu aku berbuka. Kita belum berbuka lagi, berbuka dulu baru berdoa. Kalau di rumah tak apa juga. Kalau di surau kurma ada 3, orang ada berenam, sibuk nak berdoa, tengok Allah malaikat sumtu, habis sumtu dia orang. Saya teringat dulu orang lapar ni lain, dia kepala tak betul. Waktu saya di Kelang dulu mengaji, duduk buka puasa di masjid. Di masjid Sultan Kelang kan, Meriam Sultan ketika itu berbuka puasa di masjid Kelang tu, ramai-ramai tahun 66 lah, 65 tu. Bum, bunyi meriam. Habis tak ada Allah Maksum tu dah, habis tu masuk. Habis makan, bum, bunyi meriam Sultan. Tadi meriam buluh. Tuan-tuan bayang, takkan tak faham meriam buluh, meriam Sultan kan? Mana orang kena lapar tadi tak perasan bunyi meriam, pecah bunyi meriam buluh tu. Budak-budak main meriam tu. Habis Pak Imam makan habis. Wajib qada walau seminit sekalipun itu.